Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan tunjukkan, inilah rumah baru yang aku akan duduk nanti. Ini rumah baru pula yang aku pernah duduk selama ni. Tadi kita tengokkan luasan dia berapa. Okey, ini bilik dia. Dia macam biasalah. Ini dah besi. Lepas tu ini atap dia. Kalau nak tahu, aku nak tunjuk pada korang macam mana rumah baru ni aku boleh tersesat. Jom. Nak tahu kan tersesat lah macam mana rumah baru ni boleh di mana. Jom. Inilah atap dia. Aku sebenarnya, bila mak aku meninggal, aku mesti bosan tau. Jadi, rumah baru ni dia akan buat macam ni lah. Batu-bata apa semua kan. Ini bilik, tak salah bilik kakak aku. Ni bilik bapak aku. Aku rasa bilik aku yang hujung. Bilik aku yang hujung, bilik belakang ni. Nampak kan? Okay. Ini sebenarnya bilik belakang. Okay, bilik belakang. Tapi, kalau dorang intai lah. Bilik belakang jugalah. So, kita tolong infak pembinaan rumah baru aku ni. Jadi, nak tahu macam mana macam dekat light view baru aku. Okey, kita akan tengokkan dari keluasan. Ini apa, bilik air kan. Tak tahu apa lagi, rasa ni bilik air. Okey, rasa dia bilik air lah. So, dia tak solusi dia. Ini adalah keluasan kampung raya. Jadi nak tengok macam mana aku ni. Yang bawah ni tebing, ada lama-lama ada sungai. Ada orang buang nasi sini. So tengok macam mana solusi tebing ni yang membahayakan dah. Okey, kita tengok macam mana tebing ni tempat berbahaya sekali lah. Okey, kalau contoh ada orang tergolek-golek macam kat sini, macam ayam sikit. Ini namanya tadi tu pancing bom lah. Ni nama dia tak ingat. Jadi kita tengok solusi macam mana ni adalah keluasan di Tapah Perak ni. Okey. Ini adalah wahasi. Dah panggil pokok dia wahasi lah juga. Tapi dia macam apa ni? Dia biasakan dia untuk review kat situ lah. Jadi ini adalah botol air, tak tahu apa. Botol air banyak ni untuk air kerja minum kot. Biasa. Ini adalah kawasan laluan lintas. Bukan laluan lintas, dia hutan. Dia macam apa tu, biasa tempat dia macam orang nak kata fashion lah. Kata biasa-biasa yang tak ada ni lah. Banyaklah orang apa ni yang buat kat sini lah. Orang buang nasi apa semua dah siap. Okey, kalau ada tempat ni je kita review tempat lain pula. Kita sampai tempat rumah tadi ya. Kalau tengok dekat luar ni, biasalah luar ni tak ada dah tengok orang apa ni tempat kita review. Tapi kalau ikut dan kadang-kadang ada lah orang apa ni kalau kita review. Asal dia bilik air kot, tahulah. Asal dia bilik air tau. Okey, ni orang tak siap lagi mata-mata. Jadi so dah tengok ni bilik belakang. Ya, tempat aku nak duduk nanti. Jadi ni kayu untuk apa ni tak tahulah. Ini ialah atap bumbung. Atap bumbung macam rumah P. So tengok solusi macam mana tempat ni ya. Okey, kita nak tahu macam mana nak buat balik benda ni. Jadi kita akan sambung part 2. Okey, kita akan sambung part 2.